sekarang ni Cik Tuyah nak buat special punya menu ni. Bubur jagung. Tapi kan bubur jagung ni kalau nak jadikan dia luar biasa, kita kena pakai susu Good Day. Ini dah lah sedap, ada macam-macam nutrisi dalam dia. Ada protein, ada kalsium. Kita macam kita ni kecil-kecil macam mana kena minum ni. Bagus. Okey, dah jom. Mak, kita jangan buang masa. Terus kau panaskan periuk ni. Masukkan semua benda-benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi satu, ini kita punya pelakon utama kita. Ya, jangan lupa. Susu Good Day. Ini kena pakai 1 cup. Masukkan. Cuba. Gitu. Ada style. Gaya. Cukup? Susu tarik katanya. Cepat masuk sini. Aku stand by dulu. Lembut pula. Okey dah. Jadi kita gaul-gaulkan dia. Jadi Gaul. dia ada panas-panas macam tu. Lepas tu nanti benda ni cepat je siap. Yang ini? Yang itu sekejap. Sekejap lagi. Dia bukan sekejap. Sebenarnya tadi lupa. Sebenarnya lupa. Baik ingatkan. Silalah. Bismillah. Macam mana rasa? Memang korang dua pandai masak.